sajalah kan buat live ni boring-boring. Tapi kat Malaysia dah pukul 2 kan. Tak tahulah diorang masuk ke tak. Tak apa, Mirata kata dia. Hari ni hari apa? Esok hari apa guys? Mira kat sini baru pukul 8. 8 malam. Malaysia tak tidur kan? Oh, hari ni Rabu, besok kerja lah korang. 2 pagi kan? Saya sekarang dekat Paris. Gelap sikit sebab kedai ni dia macam malap sikit lampu ni. Demi Mira esok MC dia cakap. Macam tu tak baik tipu. Vitamin. Sedap tak nasi ayam paling sedap. Kat sini kan macam susah nak cari food yang yelah, mostly kalau nak makan yang halal pun kebab. Saya dah tak ada nak masuk dah makan kebab. Tak ada ni kat sebelah. Yang kata esok cuti umum. Cuti umum? Kenapa cuti umum? Esok hari Khamis kan? Taklah susah. Tapi nak dapat Paris, nak dapat Paris tak macam London kot. London lagi senang. Yang cari macam lauk-lauk kampung yang kita suka kan. Sana pukul berapa? Kat sini pukul 8.10 minit malam. Nak masak boleh lah kan. Hari tu masa kat Swiss tu memang tempat tu boleh masak-masak. Kat Paris ni hotel ni tak ada tempat masak-masak. Ya Allah, hari tu saya tak berniat pun nak share resipi tu. Itu benda paling senang sekali kan. Nanti kan orang berita, orang cakap apa acah-acah lah apalah kan. So macam sajalah. Saya masak benda yang simple, yang itu yang senang tentu nak grab. Tak sangka pula ramai orang tiru. Thank you korang. Korang so sweet. Sabar je lah, apa boleh buat kan. Sabar is the only option. Takkan nak pergi marah balik kan. Sebab kalau dia dah tak suka, kita buat apa pun dia tak suka kan. Biarlah kan. Ramai lagi yang suka. Yang tak suka tu biar pi lah Pening lain pun malah. Sorry lah, saya tak ada phone holder. Apa nama dia? Saya pegang ni. Juta lagi suka, Masya Allah. Itulah yang saya fikir pun kan. Banyak lagi orang nak appreciate. So yang tak suka 1, 2, 3, 4, 5 tu biarlah. Rakib majak dalam ni. Bukan lewat tidur. Kat sini pukul 8. Kalau tak payah buat live, keep it secret. Saya rasa preference masing-masing lah kan. Apa yang kita nak share, kita share je. Tapi akan sentiasa ada pendapat. So, biarlah. Kan, takkan habis pun. Biarin aja. Sekarang kita tak buat benda yang tak baik kan. Oh, tutorial khatam Quran tu apa misalnya saya yang tak langsung tak tengok live tu jadi suka tengok. InsyaAllah, terima kasih. Saya tak buat apa-apa pun tapi kita buat apa yang kita rasa. Kita buat benda yang kita rasa. Apa saya nak cakap? Saya pun dah lupa. Malu nak cakap ada vitamin kat sebelah. Vitamin mau tunjuk muka sekejap. Vitamin. Oh, gelak. Ini vitamin. Vitamin. Bila balik Malaysia diorang tanya.
Bila balik Malaysia, InsyaAllah. Tak, diorang cakap, saya cakap pasal resipi tu kan, ada orang tak suka kan. Ramai betul lah share. Love is not about getting what you want. Kan, betul sangat. So saya cakap lah, ada ramai lagi yang suka, tapi ada 2-3 yang bitter, so saya tak boleh nak buat apa. Tak boleh. Kita tak boleh buat semua orang suka kita. Betul. Itu dia orang cakap sabar je lah kan. Nak buat macam tu. Honeymoon sebulan tu. Tak adalah sebulan. Tu kena balik juga sebab kerja. Share lagi untuk fans kan. Kita share memang buat untuk majlis, fans. InsyaAllah doakan kita orang boleh buat majlis untuk fans juga. InsyaAllah doakan baru kita berrezeki. Rakib yang salam patah dan cakap. Waalaikumsalam. Macam mana tak perasan komen tu. Siapa kat sini dah try resepi tu kebetulan kan. Itu pun waktu tu live Acha. Sebenarnya Acha tengah buat live. Lepas tu dia duduk tinggal live tu. Lepas tu kan saya pula patahkan lah kamera. Saya pula macam kesian pula macam tu. Dia nak memasak juga waktu tu. Saya pun ambil lah, pegang dia punya phone tu, sambung live dia. Dan kebetulan pula waktu tu Mira pula take over untuk masak. Tu yang saya pen kat Mira sebab korang juga yang tanya waktu tu. Ada orang tanya kata mana Mira. Tu tunjuklah. Lepas tu tetap tiba-tiba dapat idea macam okay, Mira tengah masak kan. Saya pun explain lah Mira tengah masak apa, ikan bilis tu kan dengan telur dadah tu. Saya pun explain step by step kan sebab awak waktu tu baru nak masak. Tak sangka pula ramai betul. Saya ada lagu lagi. Resepi tu jadi viral kan. Resepi tu awak memang sebenarnya awak dah biasa masak kat rumah kan. Kalau tu resepi semua orang masak. Favorite mama. Taklah mama suka lah rasa Mama suka masak kalau, tu. Sebab mama saya kan ada masak kan. Dia masak dia tak selera. Rasa masak simple-simple macam tu dia suka. Mira pula bukan jenis nak share pun sebelum ni. Memang kalau masak awak pun tak ada buat konten-konten masak, tak ada kan. Memang kebetulan. Kita tak plan kebetulan. Memang live Acha kita share. Lepas tu ramai pula yang macam buat balik lah resepi tu. Comel lah. Tak sangka Comel. tapi cute lah korang. Resepi Sri Syurga. Pada masakan yang Mira betul. Syurga tu fatah doa. Ya, untuk Doa suami kan makbul. untuk para suami ataupun isteri kan. Macam selalulah cakap panggil isteri Sri Syurga, suami dan suami syurga. Kan kata-kata tu satu doa. Kan? Kedai resepi saya ni kalau pakar pun boleh Bagilah lah. kami vitamin. Oi, dia orang cakap, oi 9K tidur. Tak, tak ramai lagi tidur tak ke? tidur ke? Sebab ada pukul 2 kat Malaysia ni. Bila balik Malaysia rindu. Bacalah komen. Ya, baca sekejap tengah laju betul komen ni. Rindu okey kami. Sebut. Ni saya pegang saya. Tiba kita menyebut lah awak. Tak apalah. Sekarang kita orang kat Paris. Tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Tengah tidurkan anak. Tak jadi tidur. Sejuk tak Sejuk, Paris sejuk. Sejuk. Compare to Swiss, Paris sejuk lagi Swiss kan. panas sikit. Nak vitamin. Korang ni ada je. Tak, kita orang ni risau nak bagi vitamin ni kan. Sebab takut orang macam itulah, ada juga yang macam komen-komen yang tak best kan. Itu pun kalau ada pun yang kita punya team lah share kan. Tapi memang kita orang kena buat konten kat sini sebab kita datang sini bekerja juga, betul tak? Honeymoon selalu kerja. Tapi bukanlah all the time kerja. Ada masa-masanya lah. Macam kat Swiss itu memang all the time lah. Most of the time kerja lah. Kita shoot kan. Tapi dekat Paris ni tak ada shoot lah. Kalau yang
Abang yang tak suka tu betul. Best tak Paris? Paris ni tempat shopping kan? Caca dia suka sangat datang sini. Dia memang kaki shopping. Caca kaki shopping. So kita orang tak adalah shopping sangat. Tak ada. Comel dah. Kau suka shopping? Tuan tak berapa sangat okey lah. Shopping okey lah, tapi tak adalah macam tak bercacah. Besok kerja. Saya jadi PS. Lagi insyaAllah lagi 3-4 hari lah kita pergi London. Kat mana? Tengah teman Fata minum. Boleh share apa yang best kat Paris? Paris butik-butik tu lah. Semua branded. Branded ni lah. Barang-barang branded. Kenapa kan. gelap? Kedai ni memang gelap. Dan tak cukup lighting. Kak Ya sampai tak baca komen kita. Saya tak perasan. Sana musim apa? Apa temperature hari? Ni belas-belas. Sekejap lagi saya sampai Paris. Ha? Ya betul. Sekarang ni 13. 13. Hai Yaya, thank you Yaya. Alhamdulillah. Ya, rindu nak makan lauk ketam lemak cili api. Rindu. Kenapa live 2 pagi? Saja je. Saja buat live. Dah level 10. Kat sana sama waktu Malaysia. Mestilah tak. Sekarang kat sini pukul 8.20 korang. Love from Brunei. Thank you. Lepas ni balik kot Baliklah kot kata Amin. Lepas ni balik. Sebab dah ada orang masakkan dinner untuk kita orang. Hah? Ya? Ya? Kan acara tu. Acah balik. Acah balik jap. Ramai betul orang hantar makanan. Ni nak solat tadi. Diorang dah siap-siap jamak tadi. Tak lekang bahasa Johor. Oh, diorang dah tahu wallpaper awak. Kan tu, saya nak post gambar air. Panggillah ayam. Panggil Fatah. Boleh panggil Fatah. Boleh. Boleh Fatah. Malaysia ramai tak tidur je. Panggil abang. Abe. Best. Itu barang. Bila nak balik? 7 bulan 7 bulan kita balik ya. Kita back to reality ya. Pengantin baru, terima kasih. Terima kasih. Fatah makin lawak. Fatah memang lawak. You mungkin lawak. Saya pun lawak kan? Lawak. Lawak yang kelakon. Tadi Fatah cakap saya kelakor. Saya rasa itu adalah pujian paling besar sekali. Saya ingat saya tak lawak. Lawak juga Lawak. Selamat pengantin baru hingga ke jannah. Amin. Amin. Dapat gift. Kenapa tak pakai inai? Oh, sebab time nikah Fatah cakap pakai inai putih lawa. Kan? Inai putih tu kena remove. Sebab dia macam stiker. Nak solat nanti wuduk dia tak, air tu tak masuk. Nanti yang reception lain kita pakai inai merah ya.
Kat sini apa best guys? Cuba suggest. Cuba suggest apa? Patah ni dia kuat. Dia macam tak reti penat. Patah jaga Mira elok-elok, dia orang cakap. Baik. Patah jaga Mira elok-elok, dia orang cakap. Jaga. Kalau tak jaga elok-elok. Elok-elok. Laju sangatlah komen ni. Nak baca. Disneyland Paris. Saya dah ajak dah kata. Tapi pendekar awam tak suka naik tinggi-tinggi kot. Gayat. Pendekar awam gayat guys. Saya suka. Saya suka roller coaster. Hati-hati sweet kena kecang. Dia macam ni lah. Tak kahwin dulu pun kena. Dah kahwin kena. Dia akan sentiasa kena. Biarkan ya. Tenang-tenang ajalah. Tak ada, tak terfikir pun nak buat konten masak tu. Patah jaga elok. Mual-mual. Dah kenapa? Saya kalau mual tu sebab saya gastrik je. Ya, tak payah fikirlah ya. Laluilah hidup dengan aman dan damai. Di Indonesia, menarik. Sanding bila? Cuba teka. Headline Mira gastrik. Yelah semua benda headline Macam tu lah korang. Macam tu lah. Bila nak visit Dubai? Tapi okey, gastrik saya dah improve sekarang. Pukul 8.26. Sanding 26 ya. Kenapa suka melata pocong kan? Macam tak faham lah. Gelap. Itulah kedai ni romantik betul. Ni, rindu pula dekat ni tu. Mana budak tu? Korang ada nampak tak? Dia buat live. Ada. Cak korang saya nak menguap. Sorry. Ada Abang Diraf ke kat sini? Baliklah Mira, balik. Kami dah bersama. Tak boleh lah beritahu location semua. Kan, tak payahlah tahu location. Banyak faktor. Awang ada di sebelah saya. Tak sabar tengok Mira sanding. Ya ke? Nanti sanding next ni kita tema dia macam klasik-klasik tradisional gitu. Tapi kita simple-simple je. Minat lagu Surah Akhir. Surah Akhir komposer dia sama dengan komposer apa tu? Apa lagu baru saya tu? Rasa dan Takdir. Sekarang dekat sini pukul 8.28.
Fatah crush kat Aya. Tak tahulah kenapa orang cakap saya sekarang crush lah ada jadi suami. Lah. Maksudnya jubah plus size Nanti saya cakap kat bos. Surat akhir. Andai esok tiada lagi untuk aku, baik-baik sayang. Korang ni suruh saya nyanyi kat sini, orang lalu-lalu orang tengok tau. Ada tol tak? Menarik je. Selagi Mira tak tidur, kami tak tidur. Jangan begitu. Lepas dah kahwin, suara Mira untuk Fatah. Korang agak-agak tak jadilah nak tanya. Swiss ke Paris lagi best? Swiss view cantik. Tapi Paris pula taklah. Dia lain kot. Itulah korang ni tak tidur Swiss nature. Jangan gaduh-gaduh. Mana gaduh siapa? Mana dia? Saya ni paling tak suka gaduh. Saya nak hidup tenang je. Ramai tak tidur lagi. Patah tidur lasak. Astagfirullahaladzim. Soalan. Tak pot. Saya pun tak sedar. Sana pukul 8.30. Mana Cuban? Kau pun jadi headline. Macam-macam lah korang ni Tutup dengan showcase pula. Irfan tak call ke? Irfan ada. Kita ada apa tu? WhatsApp lah. Allah Akbar. Okay lah, saya nak end live. Dia tanya Mira sayang Fatah ke sayang saya? Apa dia? Dia tanya Mira sayang Fatah ke sayang saya? Sayang saya? Mestilah sayang suami. Amin. Sabar gila pula. Terima kasih. Ipan sudah dilupa. Korang tidur korang. Kan esok kerja ke sekolah ke ikhlas ke tidurlah. Kita pula risau diorang tak tidur. Awak pula risau. Yalah. Tengok lewat ni. Buat apa dah ni? Main handphone ni. Lah cuba buat apa. Buat apa dia main live lagi? Buat apa ni? Tidur. Scroll TikTok tu. Nanti mata sakit nanti. Lagi-lagi. Macam lagi bapak-bapak marah. Main handphone. Kata lawak. Kata memang lawak. Kat mana ni Jibril ke? Oh, Jibril gelap-gelap macam ni kan. Tidur lewat sebab single. Tidur lewat sini. Jaga Mr. Pilot. Esok sekolah tak bangun. Oh, esok tak sekolah lah. Bapak saya dah tidur, nak marah apa dia cakap. Bagi nombor telefon bapak awak, kita orang nak call beritahu report. Kerja kan. Abang Fatah Amin. Semua bahagia sampai syurga. Amin. Reception tak ada kat Unify. Kita tak ada live lah. Tapi ada je record footage dia. Tak tidur sebab jaga baby. Faham? Awang. So di rumah lambat tidur tak apa. Betul juga. Awang. Dia panggil awak awang. Awang. Dia banyak lenguh.
function ada suami yang boleh pegang phone. Itulah, rambut panjang kan, tak sempat nak tin. Mira jaga Fatah elok-elok. Okey, InsyaAllah, doakan. And lah Kak Ya, betul dia semua suruh and. Jam 8.30 guys. Kalau nak tidur tapi suami kat sebelah pun layan live. So suami isteri lah ni terjebak ya. Tidur bang. Tidur. Tu isteri dah ngantuk tu. Baru bangun. Kita pun tak tahu nak cakap apa dah. Rindu Ifan tak? Rindu lah kan? Rindu. Baru cakap dengan Fatah. Rindu pula Ifan ni. Tak apa, nanti balik pergi jumpa Ifan ni. Saya cakap Ifan, nanti Fatah pergi office, saya balik rumah. Boleh kan? Punchline. Saya bagi punchline kat awak. Tapi saya kalau bagi punchline spontaneous. Spontan kan? Kalau orang minta-minta ni tak ada idea. Fatah tengah fikir pick up line. Okay, dalam banyak-banyak mata, mata apa yang awak jangan tak jadi ni. 6.5 kali. Okay, kau bagi idea. Minta. Nah, kau janganlah minta bukan-bukan punchline pula. Cuba mata juling. Bagi idea. Kalau bagi dia orang yang bagi idea tu bukan saya yang bagi, tu dia orang yang bagi. Cuba korang pula bagi punchline dekat Mira. Mention punchline kat kita orang. Kat saya? Apa? Bagi punchline kat kita orang. Macam tak kena juga kat saya. Kan saya tak erti lah bagi dekat lain. Mira tolong baca komen ni abang Bombai. Ya abang Bombai. Nak punchline boleh back in dulu. Sorry kak. Diorang. Diorang kamu. Pantun. Betul. Minta ChatGPT. ChatGPT Bija 100. Ya, korang kalau nak tidur main phone, automatically nanti tak tidur tau. Jangan biasakan habit tu. Kalau nak tidur, tak phone cepat-cepat. Off phone. Bukan off, letak tepi. Jangan main phone tak nak tidur, okay? Nanti dia jadi habit. Tasha Masha panggil dia suami syurga, ya ke? Omel lah semua orang selawat sikit nak tidur. Allahumma qini sunu tu lagu. Doa ibu apa? Sallallahu alaihi